Kita ada negara tapi bangsanya apa? Soalan itu tak dipecahkan pada peringkat kemerdekaan. Saya ambil contoh secara ringkas negara Indonesia. Mereka telah mempunyai bayangan ataupun bangsa idaman mereka yang diungkapkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan pada masa itu mereka menegaskan bahawa apa yang dikehendaki atau yang dihasratkan oleh pejuang-pejuang nasionalis Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan ialah sebuah tanah air, iaitu tanah air Indonesia yang merdeka, sebuah bangsa iaitu bangsa Indonesia yang utuh, dan satu bahasa iaitu bahasa Indonesia. Maka itu merupakan satu wadah, satu konsep yang sudah dianggap sebagai tritunggal atau tiga dalam satu, itu dianggap sebagai satu perjuangan mereka yang bukan disebut disempurnakan tapi dicapai setelah kemerdekaan diisytiharkan pada 17 Ogos 1945. Tetapi kerana Belanda tidak mengiktirafnya, maka mereka terus berperang sampai tahun 1949. Barulah kemerdekaan itu kiranya dapat dimenangi secara lebih mantap oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Halo guys, kalian tahu tidak bahwa Profesor Malaysia di sana yaitu Abdul Rahman Embong memberi pandangannya mengenai negara Malaysia. Menurutnya, Malaysia ini tidak memiliki jati diri karena negaranya tidak seperti Indonesia yang sangat jelas bangsanya itu apa. Ya, jika di Indonesia, konsepnya jelas, tanah, bangsa, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Bahkan, Profesor Raduan Chiros, meski dia warga Malaysia, dia mengaku bangga dengan konsep Sumpah Pemuda di Indonesia. Dan saya bangga di Indonesia dari mula tahun 28 sampai ke Merdeka 45, mereka menggunakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang saya rasa itulah spiritnya. Bahkan, profesor yang lain seperti Kartini Abotalib mengaku iri dengan keberanian dan patriotisme di Indonesia yang dimana rasanya sangat berbeda di Malaysia. Malaysia seperti negara pengecut, penakut, tapi banyak klaim kosongnya. Tadi Kak Maru ada menyentuh persoalan bagaimana Indonesia yang dilihat sebagai negara bangsa. Pada saya, kita juga tidak boleh lari pada sejarah. Indonesia itu perjuangan kemerdekaan dia dengan buluh runcing. Istilah yang digunakan. Ini perjuangan yang berdarah. Berbanding dengan sejarah di Malaysia, pembentukan Malaysia ini, kemerdekaan Malaysia ini penuh dengan bargaining and negotiation. Penuh dengan tawar-menawar, penuh dengan perdamaian, toleransi. Sehingga kalau kita merujuk kepada pembentukan parti politik sendiri, kita tidak boleh lari bahawa pembentukan perikatan itu menerusi Community Liaison Committee balik di tahun 1949 dulu. Itulah sebenarnya membentuk DNA Politik Alliance di Malaysia. Dan persoalan Kamarul, adakah kita boleh mengubah landscape politik ini, governance ini kepada suatu yang lebih united? Itu adalah satu, pada saya agak impossible, kerana sejarah pembentukan DNA Malaysia sendiri itu ialah unity in diversity. Bagaimana mau memiliki jiwa patriotisme kalau sampai sekarang saja masih jadi budak Inggris? Kirim tentara untuk jaga istana Inggris pula. Sungguh aneh konsep kemerdekaan di Malaysia itu. Bahkan, yang ajaibnya, ada profesor Malaysia yang menentang konsep sebuah bangsa yang disebut bangsa Malaysia. Karena menurutnya, bangsa Malaysia itu hanya milik Melayu saja. Pendapat Puan mengenai konsep bangsa Malaysia yang dilaungkan oleh generasi sekarang ni. Sebab yang kita bincangkan tadi adalah bangsa Melayu. Apa pandangan Puan tentang bangsa Malaysia ni? Bangsa Malaysia ni bukan sepatutnya. Bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Dan saya sebutkan tadi, ras-ras bangsa tu tak banyak. Katalah, bolehkah mereka sebut sebagai bangsa New Zealand? Tak ada. Tak ada dalam buku mana pun yang katakan bangsa New Zealand. Bangsa Singapura, adakah bangsa Singapura? Tak ada. Because pecahan ras-ras bangsa ni dia terjadi, saya sebut tadi, akibat daripada evolusi pembentukan tu makan masa yang lama. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk nak jadikan bangsa yang satu bangsa ni, dia punya ciri-ciri
banyak ciri-ciri mereka sama, keserasian apa tu sama. Dengan bangsa asing kita susah nak sama, susah. Nombor satu agama, nombor dua pemakanan. Jadi susah nak sama, nak katakan bangsa tu bangsa Malaysia susah. Jadi kalau itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sebut sebagai satu bangsa, kenapa ada sekolah Cina, kenapa ada sekolah India, kenapa ada sekolah Arab and all those things. Jadi itu pemecahan ya, pembahagian kepada bangsa-bangsa tu pun dah apa orang kata obvious sangat ya. Jadi itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita sebut bangsa Malaysia, kita menguburkan sendiri bangsa kita. Bangsa Cina terkubur, bangsa India terkubur, bangsa Melayu pun terkubur. You think they want to kuburkan bangsa dia? I don't think so. Takkan kita nak kuburkan bangsa kita, ya? Kita patut berbangga ya. The word is bangga dengan bangsa sendiri. Mereka bangga dengan bangsa mereka sebab mereka bercakap bahasa mereka sendiri. Dia tidak cakap dengan bangsa bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, macam di Indonesia ataupun di Filipina. Walaupun ada orang luar masuk, dia bercakap bahasa nasional. Bahasa itu tidak terjadi dekat Malaysia ni, tak ada jadi. Masing-masing ikut perangai masing-masing. Lepas tu nak tekan kita. On other matters, they want everything sama rata. On dia punya tu, dia tak nak. Ya, dia tak nak sama rata. Yang ni saya rasa ini adalah ini rasis. Wow, rasis sekali ya warga Malaysia. Mereka sampai saat ini hidup masih suka mengelompokkan diri. Melayu hanya bersama Melayu. Cina hanya bersama Cina. India hanya bersama India. Jika mereka bergabung, mereka tidak ada yang mau mengalah untuk membentuk satu identitas yang solid. Pantas mereka selalu ribut tak pernah henti. Menurut profesor di Malaysia, wujud konsep pembentukan negara Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Jika Indonesia terbilang solid, sementara kalau di Malaysia ya, begitu deh. Malaysia melalui proses sejarah yang berbeza. Demografinya agak berbeza. Saya tak nak pergi ke situ dengan saya nak lompat sedikit. Baik, bagi kita, bila kita merdeka pada 1957, kita tidak ada satu wawasan seperti satu negara, satu bangsa dan satu bahasa yang jelas. Tidak seperti Indonesia. Dan dasar kita lebih kepada integrasi. Maknanya memberi ruang kepada kepelbagaian untuk diraihkan, dan ini dituangkan ke dalam perlembagaan. Jadi artinya perlembagaan, contohnya kalau perkara 153 yang di-Pertuan Agong ada mandat di situ untuk menjaga kepentingan orang Melayu dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan lain-lain. Pada masa yang sama, kepentingan kaum-kaum lain juga harus diakui dan dihormati. Jadi itu menunjukkan integrasi antara dua kepentingan itu mesti ada balance, ada keseimbangan di antara. Dan juga konsep semasa merdeka ialah kesatuan dalam kepelbagaian. Dan pada peringkat awalnya ialah bersekutu bertambah mutu. Banyak orang tak tahu dah sekarang konsep lama tu. Jadi artinya kita harus bersekutu dari segi negaranya, bersatu dari segi rakyatnya yang berbilang kaum, kerana fokus pada masa itu ialah untuk berdasarkan apa yang sudah dipersetujui bersama, pelbagai kaum ini harus bersatu dan harus ada konsep bertolak ansur dan membina bersama negara ini dengan persefahaman berdasarkan prinsip kompromi. Jadi di sini untuk memudahkan pemahaman, dan Indonesia melaksanakan politik dasar asimilasi di kalangan penduduknya yang pelbagai itu, dan mereka mempunyai undang-undang dasar atau perlembagaan pada tahun 45 dan juga mengisytiharkan Pancasila di merukun.